tolong kutip buat kutipan derma. Kita akan buat satu program infak makanan kepada student bulan Ramadan nanti. Oh, okey, boleh. Tarik kak. Nanti saya akan minta dengan ahli-ahli. Okey. Terima kasih. Okey korang. Tadi dia bersempat dengan Sir Z. So macam ni. Weh, banyak nasi kutipan kita dapat. Ya. Ini berapa jumlah lain? Kita ada total 5,000 dah. Fuyo, 5,000. Ini kalau buat infak iftar ni, makan sedap kita ni weh. Jom lah kita pas kat bendahari duit ni. Jom, jom. Macam mana kutipan korang? Ini lah kita baru dah jumpa bendahari nak bagi duit kutipan hari yang kita dapat ni. Oh, berapa dalam ni? 5,000. Ya, Banyaknya. Korang ada plan ke nak beli apa-apa ni? Nanti kita kena bincang dengan presiden. Okay. Bye. Okay, bye. RM3,000 je kutipan kita tahun ni. Saya dah kira total ada 5,000. Saya dah bagi dekat bendahari. RM5,000? Ketua, macam mana? Kita teruskan je dengan dana yang kita ada. Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan Setiausaha Badan Bukan Kerajaan NGO yang terkenal dengan misi kemanusiaan di Gaza kerana disyaki menyalahgunakan kuasa dengan menyeleweng dana milik berjumlah kira-kira 4.2 juta ringgit. Pelaksanaan penseriman langsung perbicaraan kes rasuah pada peringkat Mahkamah Rayuan. Ia diputuskan Jawatan Kuasa Khas Kabinet Tata Kelola Nasional.